rebus ikan dahulu. Hari ini Zu nak sayur lemak sotong ketere. Orang Terengganu tak panggil ketere, tak best panggil ketere. Dia kena panggil jambu golok. Mula-mula Zu basuh bersih-bersih jambu golok ni banyak-banyak dalam bakul merah tu. Kemudian Zu angkat satu persatu, basuh bersih-bersih dan letak atas pinggan. Step pertama, sebelum potong, cabut biji dia dulu. Caranya ambil dan pulas saja, dia akan tercabut dengan mudah. Kemudian potong 2 buah jambu golok itu dan potong nipis-nipis supaya mudah masak dan kelihatan cantik bila kita nak makan nanti. Ikan yang direbus tadi dah mulai mendidih. Okey, angkat, sejukkan dan ambil isinya sahaja. Ramas perlahan-lahan jambu golok tadi supaya air di dalamnya keluar sedikit. Kalau tak nak buat macam ni pun boleh, cuma rasanya tu akan kelat sedikit. Masukkan jambu golok tadi ke dalam periuk semua sekali. Kemudian letak kacang panjang yang dipotong. Ini optional. Siapa tak nak, tak payah letak. Zu suka kacang panjang ni jika campur dengan jambu golok. Masukkan juga bawang merah yang telah dipotong. Zu guna bawang India yang besar tu. Potong-potong, masukkan ke dalam periuk. Lagi banyak bawang, lagi sedap. Zu suka bawang ni. Tak perlu letak bawang putih ya. Masak sayur lemak putih, Zu tak letak bawang putih. Zu letak bawang merah sahaja. Basuh sotong, potong nipis-nipis dan masukkan ke dalam periuk. Masukkan isi ikan tadi. Pastikan tak ada tulang ya, hati-hati. Letak garam halus, tu colour orange sebab Zu guna garam bukit. Letak sedikit saja gula nak bagi rasa seimbang. Masukkan santan pekat. Zu guna kara. Lagi sedap jika kita guna santan fresh yang pati santan yang pekat tu. Masukkan air. Zu guna air kowe. Boleh juga guna air paip biasa. Sukatan air dengan santan tu kita tengok sendirilah nak pekat macam mana masakan kita tu ya. Sayur lemak putih ni pastikan tidak terlalu cair. Kalau terlalu cair dia tak sedap lah. Dan jangan juga terlalu pekat. Jika nampak cair, boleh tambah sedikit lagi santan. Zu tambah juga sedikit lagi air nak bagi seimbang. Dah cukup santan, garam, kacau sayur ini sehingga mendidih. Masak sayur lemak putih mesti kacau berterusan sehingga santan itu mendidih. Setelah santan mendidih, pastikan juga sayur-sayuran dan sotong itu masak ya sebelum tutup api. Jika semuanya dah cantik, dah masak dan kuahnya pekat, sedap, bolehlah ditutup apinya. Selamat mencuba.